Guys, welcome back to the channel. Kita dah masuk dalam channel. So mula hari ni kita akan start bersih rumah untuk Deepavali. Sebelum tu kita akan buat banana shake. Jom kita tengok dengan pakai blender elektrik. Saya suka dengan blender yang ni guys. Pasal dia blender ni kan, lepas kita blender kita boleh letak tutup dia. Dia ada lagi satu gelas. Gelas tu barulah, dia dua lah. Yang ni saya dah pakai selalu guys. Senang je guys, tengok. Dah botol kan, bila kita nak pergi kerja ke apa, buat fruit apa ke, jus ke apa kan, dan nak minum boleh buka yang ni guys. Terus minum, balik rumah cuci guys. Jom kita tengok apa yang saya akan buat. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Hai guys, semalam kita dah bersih dining hall. So kita sambung lah, saya tak ada mood lah guys nak bersih-bersih. So sambung, saya tengah kerja lah ni. So saya ada cerita guys, jom kita tengok. Jomlah kita sambung apa yang saya nak cerita lah. Sebenarnya saya nak cakap pun dah malas dah guys sebenarnya. Tak tahu kenapa lah guys. Tak ada orang marah, tak ada orang apa. Hanya berantakan biasalah rumah kan. Kalau satu rumah macam orang Melayu cakap kan, pinggan mangkuk tak pecah kan. Macam mana kita beli baru kan. Kan. So itulah dia punya motif untuk cerita lah guys. Sebenarnya ada beberapa cerita lah, beberapa topik. Orang cakap lah, satu topik bersama Deepavali tak ada mood. Tak tahu nak buat apa lah. Besok, maybe kita akan mula besok. Saya cuti pasal kerja saya, bos saya akan pergi Kuala Lumpur malam ni. Ada kenduri kahwin kan. Guys, jangan buat ni dulu lah, tengok ni. Setengah putih, setengah hitam. Tengoklah ni, panas guys. Jangan indah ke dia. Besok kita akan kemas-kemas lah. Most probably hall. Lepas tu bilik tetamu. Dining kita dah kemas kan. Bilik dapur lah. Tengok dapur ke macam mana. Lepas tu hari Ahad ni. Topik nombor 2. Hari Ahad ni kita akan buat semayang lah. Semayang kesyukuran lah. Macam doa kesyukuran di Tokong lah. Di Gurdwara Sahib lah. Bukan Tokong, Gurdwara Sahib lah. Okay, tu habis topik tu. Lepas tu semua bercampur-campur lah guys. Semalam saya dah cakap dekat mak saya dah, mak, besok biarlah, macam besok biarlah. Kalau dapat bangun pergi kerja, tak ada sudah, biarlah lah, tak pergi lah. Tak tahulah guys. Tengok pukul 10, lagi 5 minit nak pukul 10 saya dah bangun dah guys. Bangun, mandi, sarapan. Bapa saya belikan mi goreng. Lepas tu makan, sarapan. Lepas tu minum Nescafe, main dengan anjing. Kan rumah saya kan ada anjing boy tu kan. Main dengan dia. Lepas tu duduklah tunggu lori tu datang. Lori tu akan datang ambil dekat rumah lah kan. Yang jalan yang kita shortcut kita kan dah penuh dengan rumput. Tak boleh jalan guys. Lepas tu sekarang on the way tu je lah. Tu topik yang ketiga guys. Jangan lengur, jangan guys. Makin lama makin turun kamera saya ni. Topik keempat ialah tentang gaji guys ya. Biasalah. Bulanan gaji kita terhad. Biasalah. Kalau macam saya ni memang serius saya cakap guys. 1 sen pun tak boleh simpan. Memang. Guys, ada kenduri kahwin. Sekejap kita tengok guys. Sini satu-satunya famous tau guys. Setiap hari Sabtu ada tu. Nampak tak guys? Tapi tak ramai lagi lah. Baru 11 lebih kan. Tapi hari ni dia orang tunang kot. Besok kahwin. Hari Jumaat guys. Saya pun lupa. Maybe dia buat persiapan ke apa ke kan. Lupa lah guys. Saya ingat ni hari Ahad guys. Saya sehari awal ke? Orang baru 10 hari bulan. Saya dah 11 hari bulan. Jangan pergi ke gelak saya. Jangan terkejut je. Saya memang akan gelak macam tu ya guys. Okeylah. Dah guys. Itu topik yang keempat. Topik yang kelima tentang rumah saya. Banyak orang tanya update rumah kan. Guys, rumah tak boleh reno lagi. Semua pasal model. Belum ada model guys. Model. Mari. Okeylah guys, saya akhiri vlog saya dekat sini. Do like, share, subscribe to my YouTube channel. Kita jumpa dalam next vlog. Lepas ni vlog cakap vlog guys ya. Vlog guys ya.
Bye!